Untung ke rugi? Hari ini, semua mata tertumpu ke Parlimen. Bukan sebab drama politik, tapi sebab MITI bakal menggulung pembahasan tentang perjanjian perdagangan Malaysia dengan Amerika Syarikat. Yes, perjanjian yang ramai kata peluang besar, tapi ada juga yang panggil jualan besar-besaran ekonomi negara. Perjanjian ni bagi 1,711 produk Malaysia, dari minyak sawit, getah, farmaseutika sampai komponen elektrik. Peluang ekspor ke AS dengan tarif lebih rendah. Tapi di sebalik tu, ada klausa yang buat ramai risau. Malaysia mungkin perlu selaras tindakan perdagangan AS terhadap negara lain. Kalau AS sekat China, Malaysia mungkin terpaksa ikut. Sedangkan China antara rakan dagang terbesar kita. Hari ini Menteri MITI akan jawab semua persoalan tu di Dewan Rakyat. Termasuk jaminan kononnya Malaysia masih ada garis merah. Hak bumi putera, dasar tempatan dan sektor strategik tetap dilindungi. Tapi adakah jaminan tu cukup kuat? Atau kita dah mula berdagang atas syarat yang bukan kita cipta sendiri? Korang komen kat bawah, sebab kalau hari ini MITI menggulung, rakyat pun berhak menggulung minda sendiri dan tanya siapa sebenarnya yang untung.